Cik Ami okey ke? Cik, tolonglah. Tolong. Uish, tak boleh pegang. Tolonglah, saya nak pergi kafe je. Saya boleh tolong Cik Ami sampai ke kafe. Mesti kalau saya mati tadi awak biar je kan? Kalau benda tu serius, mestilah saya tolong. Saya terhantuk. Internal bleeding, mati terus macam mana? Macam tu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cik Ami, nampak sangat struggle berjalan. Oh my God, this is so embarrassing. Kejap. Nak tengok stok. Baru nampak muka. Saya rasa apa yang Cik Ami buat semalam tu salah tu. You're a good guy. Tak perasan saya ke? Cik Ami, itulah saya baru nak jadi pekerja contoh kat sini. Panggil Ami je. Haris. Encik Haris. Relaxlah, janganlah tense sangat. Saya gurau-gurau je. Kau memang gila. Awak perasan tak tingkah awak tutup tak habis ni? Nampak jari boleh masuk ni? Awak boleh duduk ke? Mak saya cakap telinga saya ni memang problem. Pekak sikit. Semaklah awak ni. Kat mana-mana ada. Yang semak kemas lah. Kemas. Ya, kemas kini info supaya saya ni boleh faham. Awak rasa kenapa? Rasanya awak nak naik troli. Kaki saya dah tak sakit dah. Tapi hati awak sakit kan? Awak dah sedia Sedia untuk apa? Kita nak cuba Willy? Jangan. You can have it now. Macam celaka. Delivery! Awak ni huru-hara lah saya dibuatnya. Sekarang ni, I want my smoked salmon. I'll call you back. Macam mana dengan stok smoked salmon tu? Kerja dah dengan smoked salmon ni? Salah nombor ke? Tadi awak nak call, awak tak call balik. Ni saya call nak confirmkan. Awak nak tak smoked salmon tu? Yes, saya masih nak smoked salmon tu. Awak pergilah selam tangkap salmon tu. Susah sangat ke? Tu pun nak kena ajar ke? Ni kenapa awak nak marah ni? Smoked salmon je pun, tak perlu nak marah. Saya rasa nak carut. Tarik nafas. Lepas. Okey sikit kan? Saya rasa macam nak bunuh orang. Okey, maksudnya awak kena buat lagi sekali ni. Awak tarik nafas kali ni dalam-dalam. Tarik nafas. Tahan, jangan lepas. Tahan. Sebab apa? Kalau awak tahan, awak akan arwah. Kalau awak arwah, awak tak boleh mengarwahkan orang lain. Itulah tujuan dia. Smoke salmon apa lagi? Cik Ami cuba bagi tahu saya sekarang ni. Cik Ami ada masalah apa sebenarnya? Saya dah tahu dah ada luncuran. Manusia memang tak boleh lari daripada rasa sakit. Are you ready? Tak, saya tak Mari ready. kita tempuh perlombaan ni sama-sama. Jangan goyak. Pakai maintain. Trust me. Okey, jangan lawan. Biar saya kontrol. Kita laju. Tanya, awak dah berjaya sampai kat bawah. Tahan. Siap betul lah Mamat ni. Tak serik-serik ni. Kalau akulah jadi bini kau, bukan jadi smoked salmon dah. Jadi arang batu ni.